Kaya tu penting, tapi apa yang lebih penting ialah tak jatuh miskin. Jadi bagaimana tuan-puan boleh lindungi kekayaan yang tuan-puan bina dengan susah payah? Ikat perut, kerja sehingga lewat malam dengan ilmu kewangan yang betul. Antara langkah-langkah yang tuan-puan boleh ambil adalah: yang pertama, jangan berbelanja lebih dari kemampuan. Yang kedua, pelbagaikan portfolio simpanan tuan-puan dalam bentuk simpanan dan aset yang berbeza. Yang ketiga, jangan letakkan simpanan yang besar dalam akaun bank. Simpanan hanya cukup untuk perbelanjaan bulanan sekitar 1 hingga 2 bulan sahaja. Yang keempat, jangan lupakan tentang kadar inflasi. Ramai yang tak sedar simpanan mereka dirompak inflasi setiap hari. Nombor dalam akaun simpanan nampak sama, tapi kuasa beli semakin hari semakin berkurang. Antara simpanan yang kalis inflasi ialah simpanan dalam bentuk wang komoditi seperti emas. Apabila harga barang dan perkhidmatan naik, harga emas akan naik bersama-sama. Bermakna, dengan emas, kekayaan anda dilindungi daripada inflasi. Jika tuan-puan simpan RM1 juta sekarang, hanya dalam masa 10 tahun, kuasa membeli RM1 juta tersebut telah berkurangan kepada sekitar RM800,000, iaitu sebanyak 9.1%, dengan kadar inflasi 2.15% setahun. Bagi tuan-puan yang ingin memulakan langkah pertama untuk menyelamatkan nilai simpanan wang fiat dan tukarkan kepada bentuk emas, sila rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Go secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas.